Pada suatu masa dahulu, China diperintah oleh sebuah dinasti yang berusia lebih daripada 250 tahun dan muncul sebagai sebuah empayar paling kaya di dunia, namun akhirnya tumbang. Candu atau opium diperkenalkan secara licik oleh Barat atas nama perdagangan untuk melemahkan dinasti Qing, sehingga akhirnya terpaksa menghadapi British yang ketika itu memiliki teknologi ketenteraan yang lebih maju. Sebelum abad ke-19, China bukanlah negara mundur seperti yang sering digambarkan dalam naratif Barat. Sebaliknya, China merupakan salah satu kuasa ekonomi terbesar dunia yang menggugat kehebatan empayar British. Di bawah dinasti Qing, empayar ini memiliki sistem pentadbiran yang kompleks, koleksi ilmiah yang berusia ribuan tahun, serta ekonomi dan perdagangan yang sangat kukuh. Jadi dalam video kali ini, kita akan meneroka keagungan dinasti Qing sebelum menyaksikan bagaimana empayar yang kuat dan kaya ini dijatuhkan secara licik oleh British melalui strategi perdagangan dan manipulasi ekonomi. Teruskan menonton. Kepada peminat APHD, sokong kami dengan menyertai membership YouTube untuk akses video eksklusif. Muat turun aplikasi APHD di App Store dan Google Play Store. Untuk memahami budaya China, kita perlu menelusuri kembali ke permulaan tamadunnya, khususnya melalui pemerintahan dinasti Qing, iaitu dinasti empayar terakhir dalam sejarah China. Sepanjang hampir 270 tahun pemerintahan dinasti ini, China menikmati tahap kekayaan dan kestabilan yang belum pernah dialami sebelum itu, sekaligus menyaksikan perkembangan pesat budaya kosmopolitan. Pada era tersebut, China muncul sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk paling ramai di dunia selain memiliki keluasan wilayah dan ekonomi terbesar, khususnya semasa pemerintahan Maharaja ketiga Qing, Maharaja Kangxi. Kangxi memerintah selama 61 tahun, yang mana menjadikannya tempoh pemerintahan terpanjang dalam sejarah Maharaja China, dan beliau dikenali sebagai tokoh yang paling menonjol dalam mengamalkan kepelbagaian budaya. Falsafah pemerintahan Manchu yang diterapkan oleh Kangxi membolehkannya mengekalkan kestabilan empayar dengan berjaya menarik sokongan masyarakat Mongol, Tibet dan Muslim. Melalui langkah-langkah inilah Maharaja Kangxi membuka jalan kepada era kegemilangan yang dikenali sebagai High Qing Era 1683 hingga 1799 yang diteruskan oleh dua maharaja selepasnya, Maharaja Yongzheng dan Maharaja Qianlong. Dalam tempoh antara tahun 1750 hingga 1790, empayar Qing mencapai keluasan wilayah terbesar dalam keseluruhan sejarahnya. Di bawah pemerintahan Qianlong, empayar ini melancarkan sebanyak 10 kempen ketenteraan besar-besaran ke Asia Tengah, sekaligus memperluaskan penguasaan Qing ke wilayah-wilayah luas yang sebelum ini berada di luar sepadan China. Tibet, Mongolia, Hainan, Xinjiang dan Taiwan semuanya tunduk di bawah pemerintahan dinasti Qing. Pada kemuncak kegemilangannya, empayar Qing muncul sebagai empayar keempat terbesar dalam sejarah dunia, di mana memerintah kawasan seluas kira-kira 5 juta batu persegi atau bersamaan 13 juta kilometer persegi. Pada abad ke-18, ekonomi dinasti Qing berkembang pesat dengan banyak cukai dimansuhkan, termasuklah pengecualian cukai tanah untuk tempoh panjang semasa pemerintahan Maharaja Qianlong berikutan pemendaraan empayar yang melimpah ruah. Namun memasuki abad ke-19, kemakmuran dan kekayaan empayar dinasti Qing mula tercabar apabila kuasa-kuasa Eropah berlumba-lumba memperluaskan pengaruh serta perdagangan maritim mereka ke Asia. Perkembangan ini membawa bersama tekanan ekonomi dan campur tangan asing yang semakin mengganggu kestabilan empayar. Sebelum tempoh ini, perdagangan dengan Barat merupakan salah satu sumber kekayaan utama China. Namun lama-kelamaan, hubungan tersebut bertukar menjadi antara faktor yang menyumbang kepada kemerosotan empayar. Selepas tahun 1757, Canton yang kini dikenali Guangzhou ditetapkan sebagai satu-satunya pelabuhan yang dibenarkan untuk menjalankan perdagangan dengan Barat, sekaligus menghadkan interaksi China dengan dunia luar. Maharaja Qianlong menolak usaha memperluaskan hubungan perdagangan dengan kuasa-kuasa Eropah kerana menganggap orang asing sebagai bangsa yang lebih rendah berbanding orang Cina, dan selepas tahun 1796, orang Eropah tidak lagi dibenarkan menghadap Maharaja, menandakan penutupan yang semakin ketat terhadap dunia luar. Namun, siri kegagalan dalaman, rusuhan serta perang opium akhirnya mempercepatkan kejatuhan dinasti Qing, termasuk penyerahan Hong Kong kepada British pada tahun 1841. Pada akhir abad ke-18, China menyumbang lebih 1/3 ekonomi global dan muncul sebagai antara pusat ekonomi terpenting dunia ketika itu, dengan kekayaan tidak dapat ditandingi oleh mana-mana negara Eropah.
Teh Cina menjadi komoditi paling laris di Britain dan Eropah dengan sutera melambangkan kemewahan golongan bangsawan, manakala porselin dan seramik Cina dianggap sebagai karya seni bertaraf tinggi. Namun, kebergantungan Eropah terhadap barangan Cina berdepan sekatan apabila dinasti Qing mengetatkan perdagangan melalui sistem Canton. Pedagang asing yang dibenarkan berdagang di Canton, yang mana transaksi dikawal oleh pedagang Cina berlesen dan semua pembayaran mesti dibuat dengan menggunakan perak. Keadaan ini menyebabkan aliran perak besar-besaran dari Britain ke China yang mana mewujudkan defisit perdagangan yang semakin merugikan kerajaan British. Bagi menangani masalah ini, Britain pada mulanya memilih jalan diplomatik. Namun pada tahun 1793, George Macartney dihantar untuk menghadap Maharaja Qianlong dengan harapan lebih banyak pelabuhan China dibuka kepada produk British. Namun, usaha diplomatik tersebut gagal kerana China terus melihat dirinya sebagai pusat tamadun dunia dan mereka tidak memerlukan barangan asing. Kegagalan ini telah mendorong Britain memilih jalan yang lebih licik, iaitu melalui syarikat Hindia Timur British dengan wilayah jajahannya di Bengal menjadi lokasi strategik penanaman pokok popi secara besar-besaran. Pada asalnya, candu digunakan sebagai ubat, namun Britain segera menyedari potensinya sebagai senjata ekonomi untuk memaksa China membuka pasaran. Dalam tempoh ini, candu mula diseludup secara haram oleh pedagang British ke China bagi mengatasi ketidakseimbangan perdagangan antara Britain dan China. Hasil penjualan candu kemudiannya digunakan untuk membeli teh dan barangan China sekaligus menukar defisit perdagangan yang selama ini merugikan Britain. Keadaan ini menjadi semakin buruk apabila rasuah pula menular dalam sistem pentadbiran dinasti Qing apabila pedagang barat menggunakan kekayaan hasil candu untuk merasuah pegawai pelabuhan dan pentadbiran tempatan. Malah sebahagian pegawai Qing turut menjadi rakan kongsi penyeludup demi keuntungan peribadi. Menjelang awal abad ke-19, kesan perdagangan candu terhadap masyarakat Cina semakin parah apabila dianggarkan sekitar 10 juta rakyat menjadi penagih yang mana merangkumi semua lapisan masyarakat tanpa mengira status sosial. Ketagihan merebak kepada petani hingga ke pedagang, sarjana, pegawai kerajaan dan anggota tentera, manakala rumah-rumah candu tumbuh di merata tempat melambangkan kejatuhan sosial. Apa yang pada awalnya digunakan sebagai bahan perubatan akhirnya bertukar menjadi krisis nasional yang menghakis moral masyarakat serta melumpuhkan produktiviti ekonomi. Keadaan ini telah mempercepatkan kemerosotan dinasti Qing dari dalam sehingga kerajaan pusat di Beijing semakin kehilangan kawalan dan rakyat mula melihat empayar sebagai lemah, korup dan gagal melindungi mereka. Dalam kekacauan ini, muncul seorang tokoh yang berani, Lin Zexu, iaitu seorang pegawai kanan dinasti Qing yang dikenali dengan integriti dan pegangan Confucian yang tegas. Pada tahun 1839, Maharaja Daoguang melantik beliau sebagai Pesuruhjaya Imperial untuk membantras perdagangan candu di Guangzhou. Lin Zexu bertindak tegas dengan menangkap pengedar candu, menutup rumah candu serta memaksa pedagang asing menyerahkan stok candu mereka, di mana ini telah mencetuskan ketegangan besar dengan komuniti pedagang British yang melihat candu sebagai sumber keuntungan utama. Kepuncak konflik tercetus apabila Lin Zexu merampas lebih 200,000 peti candu milik pedagang British dan memusnahkannya secara terbuka di Humen dengan cara melarutkan dan membuangnya ke laut. Peristiwa ini menjadi tanda penentangan China terhadap perdagangan haram dan campur tangan asing. Namun pada masa yang sama, Empayar British menganggapnya sebagai serangan terhadap harta benda dan kepentingan ekonomi mereka. Insiden ini dimanipulasi oleh Britain sebagai alasan untuk menuntut pampasan dan melancarkan serangan ketenteraan yang seterusnya mengangkat isu perdagangan kepada konflik geopolitik berskala besar. Atas nama kebebasan perdagangan, China terpaksa berdepan kelemahan ketenteraannya dengan akibat besar terhadap masa depan empayar besar ini. China tidak diserang dengan meriam dan senapang pada peringkat ini, tetapi sedang dilemahkan dari dalam secara sistematik. Sebuah empayar yang suatu ketika dahulu kuat, kaya dan mewah mula runtuh apabila jutaan rakyatnya terperangkap dalam ketagihan dan kehancuran moral. Candu adalah senjata penjajahan licik tanpa perlu menawan wilayah secara langsung. China akhirnya terpaksa berdepan dengan siri perang opium, perjanjian memalukan dan apa yang kemudiannya dikenali sebagai satu tempoh abad kehinaan.